Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita kali ni. Okey, untuk video kali ni aku nak review satu hotel ni dekat Bandaraya Melaka. Bandaraya bersejarah. Nama hotel ni Hotel Imperial Heritage Hotel, dekat betul-betul tengah bandar Melaka. Okey, mari kita tengok suasana dia. Dia daripada lift sana tu. Sorry tangan belah kiri Lift daripada lift tingkat 16 bilik aku. Nampak suasana Bandaraya Melaka. Jonker Street dekat-dekat ni lah. Tu Doubletree by Hilton. Hotel yang aku duduk ni Imperial Heritage Hotel. Nombor bilik tingkat 16, tingkat paling tinggi ni 1607. Mari kita tengok 1601. Ni 1603. Mana bilik aku? Nampak laut terbentang tu 1605, 1606, 1607. Ni dia bilik aku. Dah dekat je dengan hotel, dengan lift belah tu. Okey, jom kita masuk. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, tak barang jap. Allahu Akbar. Wow. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Okay, mari kita review dulu. Sebelah kiri kita, hotel ni nampak macam agak lama, tapi baru lepas renovation. Tengok tu. Ni glass apa ni? Glass wall ke drawer? Drawer kan ni? Bukan. Memang glass lah. Ni fake glass wall. Okey, mula-mula pintu masuk. Kita jumpa toilet dulu. Okey, ni dia. Dia bagi shower room. Dalam toilet ni, shower room dia ada basin. Bersih. Nice. Ada towel. Ni dia basin. Ni WC dia pun cantik. Hotel ni betul-betul di tengah Bandaraya Melaka. Tengah-tengah bandar. Betul-betul nice. Okay, lepas toilet dia ada drawer. Mari kita tengok apa yang ada dalam drawer dia. Sekejap, tumpang letak baju sekejap. Lalang tak barang terus sekali. Okey. Aku nak letak barang kan. Kemas barang dulu. Ni dia drawer dia. Nampak nice. Dia soft closer Tengok, dia tutup. Tengok. Dah. Tadi kenapa tadi soft closer? Tak lah. Ni belah ni ada apa? Ada peti besi. Ada drawer. Lagi ada drawer. Tak ada apa dalam dia. Dia bagi pita slide. Ni dia. Dia bagi touchlight. Touchlight ni. Mana pula? Macam mana pula dah ni? Dia kena. Okey. Tengok tu dia. Dia bagi king size bilik ni. Bilik apa Aku tak ingat lah bilik ni bilik apa tadi. Tapi kata dapat king size. Tapi guys, dengan harga yang aku sewa malam ni, hari Isnin murah ni 200 ya. Tengok. Memang cukup luas. Ni boleh letak toto lagi ni.
tepi ni. Ni kat sini ada apa? Okey, ni ada painting. Dia bagi ni tempat simpan, tempat letak barang lah. Kettle dia bagi, ayak botol mineral. Ni ada Nescafe, ada teh, ada. Kita tengok lampu tu. Side table ada 2. Deco light kiri kanan. Nice. Okay, ni kita letak jap bag lampu dia ni yang menarik ni. Tengok lampu dia, babe. Lampu chandelier light. Lampu chandelier light dah. Nice. Okay. Lagi dia bagi sofa. Ni meja study ada dengan kursi yang empuk bahang. Lampu dia, mirror dia besar, aircon. Okay, tak ni yang surprise ni. Apa yang lama pemandangan daripada tingkat 16 Hotel Imperial Heritage. Nice. Sebelah ni memang heaven lah guys. Pemandangan dia. Sebelah ni ada hotel juga tu. Hotel Tinggai tu, nampak gaya tu. Ni hotel lama. Ni hotel aku duduk ni betul-betul depan Dataran Pahlawan, Melaka Mega Mall. Nak makan mudah je. Belah sana pun ada makan. Yang sana tu pula apa tu? Hilton Hotel. Banyak shopping mall. Kiri kanan shopping mall. Tapi pemandangan dia memang awesome. Boleh buka tingkap. Nice. Tengok guys, pemandangan dia. Tu. Dahsyat tak dahsyat? Di bawah. Sekarang jam 7. 7:04 petang. Nampak sunset tu. Menarik guys. Alamak. Yang tu Menara Tamin Sari tu. Yang ni Melaka Raya. Yang situ Bandar Hilir tu. Tu Menara Tamin Sari. Dekat dengan Bukit Melaka. Tu nampak. Yang tu kotak Famosa rasa. Tingkat atas tu. Dekat atas dia tu kan. Kotak Famosa. Lah aku datang Bandaraya Melaka ni, seingat aku tahun 2013 kot. Masa tu aku duduk hotel dekat sana tu kalau tak silap lah. Hotel dekat Shop Lot sana tu. Dekat Bandar Hilir kalau itu Menara Taman Sari, seingat aku lah. Aku duduk satu hotel kecil je. Masa tu sewa murah lah. 2013. Lama aku tak main. Lama bang. Sungguh lama aku tak datang sini. Cantik pemandangan dia. Okey, kebetulan hari ni hari kerja, jadi mungkin orang tak ramai lah sangat datang. Cuma pelancong-pelancong luar tu ramai. Kalau orang tempatan tu mungkin kurang kan. Kebetulan aku ada kerja dekat Melaka ni, jadi ya, rezeki aku alhamdulillah aku dapat bilik yang super nice dan harga dia memang cukup murah. Kalau weekend aku rasa bilik macam ni, kalau weekend aku rasa mau 300-400 lah, silap-silap dia boleh pi 500 harga dia.
Ni sebabkan weekdays kan, hari kerja, jadi alhamdulillah rezeki aku dapat bilik yang luas. Tengok bilik dah. Cukup luas. Ni kalau bawa satu family, anak 2 orang ke, anak 3 orang ke, ni boleh duduk ni bawa Toto. Bawa Toto tang ni kan. Tang ni boleh duduk lagi, boleh tidur lagi. Bawa Toto, bawa bantai lah. Cukup menarik. Yang apa yang paling menarik sekali kat sini, ni dia. Tu, tingkat 16 punya pemandangan Bandaraya Melaka. Tu kita tengok Selat Melaka. Selat Melaka banyak kapal-kapal tu, kapal-kapal dagang daripada mana seluruh dunia lah. Yang sana tu Holiday Inn. Yang sebelah sana tu ujung dekat dengan pantai. Yang ni Hilton Hotel. Betul-betul depan Dataran Pahlawan, Melaka Mega Mall. Kita tengok Jonker Street. Tu bangunan apa guys tu? Cantik lah. Tu Set, aku zoom Okay, mari kita tengok bersama. Kamera aku okey, boleh zoom juga. Cantik lah menara tu. Menara pula, silap bangunan tu kan, rumah Melayu. Bangunan apa nanti aku search tengok. Dekat dengan Bukit Melaka. Bukit Melaka yang tu. Nampak yang tu. Bukit Melaka. Tu Bukit Melaka. Kotak Eva Musa. Dekat je dengan hotel ni. Okay, layan view petang-petang ni kan, layan sunset. Ajak hampa layan sunset ni. Menarik. Okay, bangunan ni kalau tak silap aku tadi aku naik lift ada 19 tingkat. So yang ni tingkat yang 16. Ada lagi 17, 18, 19, ada 13 lagi. Ada 13, sorry. Ada 3 tingkat lagi dekat atas. Tapi mungkin yang tu suite room ke kan, bilik yang Pak Menteri punya kot. Hotel ni rasanya hotel yang pioneer kot dekat Melaka ni. Hotel yang lama tapi dibaik pulih kembali seperti baru. Nampak design dalaman dia kan. Tu dia, ni pemandangan daripada tingkat 16 Imperial Heritage Hotel pada waktu malam. Cantik Sungai Melaka belah mana belah belakang kot. Nanti kita review pula belah sana, belah belakang sana tu. Yang tu laut, belah sana tu laut lah. Ni banyak ni kedai-kedai makan ni. Aku nak turun pergi cari makan dulu. Alright, let's go. Menara Taminsari. Ni dia menara dia. Tinggi Kat sini ada banyak beca. Banyak beca. Bersusun beca. Apa yang best kat Melaka ni? Okay, dia duduk dalam, dia tak payah pergi jauh-jauh, jalan kaki je. Contohnya macam hotel aku yang tu belakang logo McDonald tu. Kat sini jalan daripada sana ke sini lebih kurang 1 kilometer. 1 kilometer je. Akan jumpa Menara Taminsari. Ni bangunan dia. Banyak beca kat sini. Dan kalau lapar boleh pergi makan tang tu.
Tengok bersusun asam pedas. Asam pedas saja tu. Asam pedas rumah kampung, asam pedas mahkota. Macam-macam asam pedas. Tu bersusun. Asam pedas ni, asam pedas lagi. Ni malam tutup, yang ujung sana tu buka. Mungkin malam cuti buka kot. Kalau macam malam ni malam kerja kan, kita tutup. Tu ikan bakar. Wih, banyak macam-macam. Kat situ Mahkota Parade dah. Jalan kaki je daripada hotel. Tu hotel aku nampak daripada sini. Tu dia yang tulisan color kuning tu. Tulisan color kuning. Imperial Heritage Hotel. Kita jalan lagi. Tengok suasana malam dia. Yang ni jalan one way daripada sini, daripada arah sini, jalan one way. Jumpa asam pedas dulu. Asam pedas belah kiri ni Menara Taming Sari. Oh ya. Yeah. Terus tengok. Sana ada hotel Hatton. Yang tu Imperial Heritage Hotel. Tu asam pedas lagi. Belakang shop lot ni jumpa Mahkota Parade. Okay, jom kita jalan lagi. Jalan sekitar Bandar Hilir. Ini Bandar Hilir. Suasana Bandar Hilir. Tengok. Oh, cantik. Lampu-lampu tu. Banyak beca kalau nak naik beca. Tengok. Beca pun menarik. Macam-macam lagu dia pasang. Tengok beca. Ni tempat pasar ni. Nak beli souvenir, nak bawa balik kampung, nak bagi kat kawan-kawan. Tempat souvenir. Nama dia Pahlawan Walk. Market Melaka. Pahlawan Walk, Market Melaka. Pasar Melaka. Malam pun ada jual lagi. Sekarang jam 9 malam. Depan ni Menara Dataran Pahlawan. Ini Dataran Pahlawan. Dataran Pahlawan ni dulu 13 tahun lepas kalau tak silap. Dia padang je kawasan ni. Tahun 2010, 15 tahun sudah lah. Setahu aku datang tahun 2002. Masa tu tak ada apa lagi kawasan ni. Yang ada cuma Mahkota Parade lah. Sini tak ada apa ni. Ni kawasan padang dia ni dulu. Dataran Pahlawan. Sekarang dah naik shopping mall lah. Dataran Pahlawan. Panjang ni, sepanjang sampai hotel aku. Sampai hotel yang aku menginap malam ni. Oh, ni banyak kedai-kedai ni. Kedai-kedai makan saja. Texas Chicken. Oh, nice. Nak karaoke pun boleh. Ni ada karaoke, Safari Kebab karaoke. Okay, mari kita jalan ikut sini. Ikut depan Dataran Pahlawan ni. Jollibee. Ni Mahkota Parade.
Suasana malam Kota Perth. Parking dia semua kat depan bangunan dia. Ni iPhone. Dia baju Dataran Pahlawan. Hebat. Pak Dini. Suasana malam. Malam ni. Ni pintu masuk Kota Perth. Welcome to Kota Perth. Sekarang pukul 9 buka lagi. Banyak orang jual-jual kat depan ni. Okey, sekarang kita berada di depan pintu masuk Kota Perth. Kita tengok. Tu ada beca. Okey, sekarang kita berada di betul depan pintu masuk utama Dataran Pahlawan. Jomlah masuk kejap. Dia besar. Apa lagi ada dalam ni? Pukul 9 tak tutup lagi, 9 malam. Shopping mall lah. Tempat beli-beli barang. So okay guys, sampai sini dulu video aku untuk kali ini. Semoga jumpa lagi dalam next video. Pada yang baru terjumpa channel aku, jangan lupa like and subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucap terima kasih banyak-banyak pada korang semua. Semoga apa yang aku kongsikan dalam video ini sedikit sebanyak memberi manfaat pada korang semua. Okay guys, semoga jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.